Selesai bro. Tadi dah buka puasa dah. So sekarang kalau aku menyumpah peniaga bazar tadi, kira tak batal kan? Setiap tahun skrip sama je bro. Ada yang betul meniaga, ada pula jenis haram jadah meniaga cari musuh. Aku tak kisah bayar mahal bro, janji berbaloi. Ni tak, meniaga sebulan macam nak cover untung setahun. Aku beli murtabak daging RM10 bro. Aku korek dalam tu macam cari harta karun. Daging dia halimunan. Air balang yang cakap lah bro, modal kordial air paip je. Segala pewarna letak bagi cepat jumpa Tuhan. Dia berniaga sebulan boleh tukar kereta baru babe. Yang korang kena tukar buah pinggang baru kot. Kalau kau spesies tukang masak jadian, tolong jangan meniaga. Perut kami ni silap sikit. Berkampung di tandas beg. Meniaga sangat bro. Tapi masuk hangit, garam tak ada. Ini kecil-kecil tak nak mampus. Dah besar menyusahkan. Meniaga semua tulis premium homemade besar-besar bro. Dah makan baru faham ini rare barang reject. Masuk minggu pertama puasa, kedai lain penuh, ada kedai sunyi, itu bukan misteri, itu petanda awal malapetaka. Bro, nasihat aku masak sendiri je. Kahwin siap berhutang, takkan dapur jadi muzium hiasan.